Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizwan Danish bin Mokhtar. Saya merupakan pelajar PTNA yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Muhammad. Saya juga merupakan salah seorang daripada pelajar cemerlang PTNA pada batch 06. Saya telah mendapat keputusan sebanyak 8A pada SPM tahun 2023. Rasa saya untuk mendapatkan keputusan ini adalah tidak rasa agak terkejut sebab saya target rendah daripada ini. Mungkin rezeki Allah kita katakan. Gembira, saya dapat gembirakan ibu dan ayah saya. Sumber inspirasi saya adalah 3 orang sahaja. Yang pertama ialah ibu dan ayah saya. Mereka tidak pernah lekang untuk menyuruh saya untuk berusaha, memahami ketika saya berada dalam keadaan terdesak, dan tidak pernah untuk cuba memaksa saya apabila saya di dalam keadaan yang tidak terkawal. Tak terkawal tu maksudnya begitu tengah stress. Okay. Kemudian begitu juga kepada guru-guru saya di sekolah dan juga di pusat tuition, sentiasa memberikan tujuan ajar yang sangat bagus. Begitu juga dengan kawan-kawan saya, sentiasa belajar di sekeliling saya yang membuatkan saya juga bersemangat untuk belajar. Apa yang boleh saya katakan di sini, Pusat Tuition Nur Anis telah memberikan saya pelbagai peluang untuk belajar seperti suasana yang kondusif dan juga pembelajaran yang sangat interaktif. Ini membolehkan saya untuk belajar dengan lebih tenang dan juga lebih efektif apabila saya dapat bercakap antara satu sama lain dengan cikgu-cikgu di sana. Dengan ini saya dapat tahu di manakah kelemahan saya di setiap subjek tersebut. Jadi saya boleh memperbaiki kesalahan tersebut dan akhirnya terus maju ke depan. Begitu juga dengan latihan-latihan diberikan oleh pusat tuition ini, sangat banyak dan sangat membantu untuk saya bersedia untuk peperiksaan yang akan datang. Sebab soalan-soalan yang mereka pilih ini semuanya berdasarkan daripada soalan-soalan SPM tahun lepas. Nasihat saya pada pelajar-pelajar SPM tahun 2024-2025, saya ingin nasihatkan supaya menjaga hubungan antara Tuhan, ibu bapa, kawan-kawan dan juga guru. Sebenarnya kalau kita nak fokus dekat usaha kita sendiri pun, kalau kita tak jaga pun tak guna juga. Bila kau usaha, kita semua usaha, tapi bila orang lain minta kita tak tolong, Allah takkan bagi, Tuhan takkan bagilah. So kita kena sentiasa jaga hubungan kita dan sentiasa usaha. Usaha tu penting dan tawakal tu juga penting. Itu saja. Terima kasih. Semoga berjaya.